Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 8 hari bulan Jun 2026, jemaah haji kembara umrah semua 4 bas telah dibawa pergi ke pasar Kakiah membeli belah, yang mana tujuan niat membeli belah untuk sebagai hadiah oleh-oleh untuk anak-anak, untuk ahli keluarga, untuk adik-beradik, untuk saudara mara, untuk jiran tetangga, untuk sahabat handai, sebagai tanda ingatan, tanda kasih, yang mana ini pun disarankan oleh Nabi SAW, tahadu tahabu, hendaklah kamu saling memberi hadiah, nescaya akan timbul perasaan kasih sayang antara kamu. Namun jemaah dinasihatkan supaya berbelanja ikut kemampuan. Kata itu saja daripada kami, jemaah kembara umrah Sendian Berhad KT 81, CF 205 dan juga KT 100. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.